membawa kesedaran kepada kita lah di mana kedudukan kita. Jadi kalau si ustaz tadi yang duduk bawa kelas, yang sentiasa duduk cerita ni pun, si orang itu boleh tegur dia, "Ustaz, waktu solat tadi ustaz balik rumah ya?" Terkejut dia. Ialah sebab travelling kan, bila travelling, dan biasalah. Jadi kita solat macam mana? Allahu Akbar. Angkat takbir je, kata reti pergi lah. Pergi sana, tahu-tahu rokok kan, baca tak lekat kita. Jadi inilah ceritanya. Ada waktu dalam solat tu cerita apa macam-macam kita pergi. Syida nak tanya apa? Silakan Syida. Okay, bismillah. Bila coach cakap pasal Kashyaf ni, Syida nak tanyalah macam, yelah, tadi coach cerita tentang sahabat coach tu, of course dia seseorang yang subhanallah kan, hebat orangnya kan. Jadi macam mana coach kalau maybe sahabat-sahabat lain pernah dengar kot, bila macam kita orang-orang biasa-biasa je kan, macam Syida lah kan, hamba yang biasa saja kan. Contoh orang tu dia boleh nampak coach, mata dia boleh nampak, dia boleh scan, dia nampak orang tu macam mana kan. Maksudnya daripada segi contoh kalau orang tu ada apa-apa ke, dia boleh nampak. Itu kita panggil apa coach? Ada ke wujud ke benda tu pada tubuh-tubuh orang macam Syida ni, Markan biasa-biasa ni kan? Jadi dia ada dua ni. Satu yang Allah Ta'ala bagi di atas sebagai dia panggil apa? Kurniaan. Ini biasa kepada wali Allah lah, kurniaan, dan dia tak buat sebarangan. Tujuannya untuk nak mendidik orang tu, anak muridnya lah. Nak mendidik anak murid yang tahu. Dan cara dia pun dia tak cerita terang-terangan. Malu-malu, dia cerita dengan penuh hemah. Sehingga kan macam contoh kisah tadi tu, mereka berdua dah bersahabat lama, berpengajian yang sama. Jadi kerana atas dasar sayang kepada ustaz kawan saya tu, jadi itulah dia bagi feedback supaya ustaz pun bila dia solat tadi, solat dengan sepenuh khusyuk dan tawaduk lah kan. Itu tujuan dia. Adapun yang sengaja-sengaja ni tak tahulah, mungkin ada bantuan lain ke apa ke. Banyak kategori lah, kita tak tahu yang macam mana kan. Jadi kadang-kadang ada yang daripada golongan jin kan. Jin buka lah apa benda semua tu berkawan dengan jin. Jadi kena hati-hatilah. Dia macam orang kata apa, you punya third eye unlock. Third eye, macam tu lah semua tu kan. Memang takut cerita jin lah. Yelah tu lah dia kan. Jadi dia banyak lah dengan benda tu kan. Betul dia kan. Jadi ada yang kena hati-hatilah. Kalau yang betul ini, yang Allah Ta'ala buka ni, dia tak tunjuk orang pun, hanya orang tertentu saja tahu. Maknanya benda yang secara senyap, tak ada nak bising-bising lah. Dia sendiri pun memang kita nampak dia merendahkan diri, tak pandai apa semua ni. Betul-betul ni, barulah keluar sikit. Tu pun kan. Tu. Okey, tu sedikit pembukaan bagaimana apa yang berlaku lah pagi ni. Malam ni kita sambung satu cerita, satu kalimat yang kita biasa dengar, apa dia? Makrifah. So boleh kita masuk dan cek dulu, bagi scoring dulu. Setakat yang kita tahu, kita faham makrifah ni apa. Kalau yang faham, yang tahu boleh cerita dengan jelas, cantik-cantik, masuk 10. Kalau you rasa tahu sikit-sikit, masuklah sekadarnya 5 ke 4 ke. Kalau tak tahu, masuk 0. Masuk skornya dulu. Sebab kita nak tengok level mana dan baru nak cerita macam mana ya. Okey. Baik. Walaupun kita ada yang umur muda tapi dah dewasa, saya kira boleh fahamlah apa yang akan dicerita ya. Boleh ya. Baik. So kita pernah travel dekat Malaysia ni kan? Siapa pernah travel ke seluruh Malaysia? Masukkan numbernya. Kalau dah pernah travel ke seluruh Malaysia, masuk nombor 14. Kalau dah pernah pergi 10 negeri, masuk 10. Kalau baru pergi 2 negeri je, masuk 2. Daniel dah pernah pergi berapa negeri Malaysia? Berapa tempat? Bukan tempat lah, negeri. How many states have you covered the whole Malaysia?
Uh, saya saya cuba tak pernah pergi Perlis. Ya, yang lain semua dah pergi. Jadi maksudnya dah ada berapa tu? 12. Sabah Sarawak. Sarawak belum eh? Belum. Okey. Naza anak muda lagi baru pergi 6 negeri. Noreha dah 14. Sabrina dah 12. Puan Nik 10 baru Puan Nik. 4 negeri mana belum pergi lagi? Perlis, Kedah, apa lagi? Perlis, Kedah, Perak. Azhar ajak ah. Oh, dah utara belum pergi. Penang dah pergi apa ni? Penang dah lagi. Okey. Syida semua pernah kecuali Perlis. Kesian lah Perlis. Kenapa tak suka, tak nak sampai Perlis? Kecil je Perlis. Azhar kan? Azhar? Sabrina kata jauh. Tak adalah jauh sampai Alustad tu. Alustad nak pergi ke Kuala Perlis tak jauh dah. Azhar. 14 semua dah pergi ya? Ya, dah semua dah pergi. Ya, yang paling best negeri mana? Paling seronok? Sama je, masing-masing ada kelebihan kan. Ya, Tak dapat ukur pula benda tu kan. Saya dulu kan kerjanya travel Malaysia. Travel all over the places. Jadi kalau pergi JB Syeda, saya akan cari apa? Mi rebus tulang laut. Kalau pergi Muar, saya cari mi Bandung kat Muar. Kalau pergi ke Melaka, saya cari apa? Dia punya asam pedas. Kan? Kalau pergi ke Negeri Sembilan, dia punya ni apa? Masak lomak, cili api. Masak lomak. Ya, betul. Daging salai. Kalau pergi utara, saya pergi cari, kalau pergi Kedah, Azhar, saya pergi cari laksa Kuala Kedah. Azhar pernah makan tak laksa Kuala Kedah? Laksa telur kecai. Telur kecai. Telur kecai. Pernah makan. Dekat ni ya, dekat dengan Mak Muta. Oh, iya ke? Jadi Sekarang ni kita pun ada masakan tu. Masukkan satu masakan istimewa yang you link dengan tempat you pergi. Boleh masukkan? Masing-masing. Tadi saya cerita saya. So kalau you all macam mana pula? Jihan kalau pergi tempat tu, apa benda makanan yang you tak, you kata you kena lah. Macam baru ni Syida, saya pergi ke JB kan. Sampai pergi cari mi rebus. Petang pun kawan ajak cari mi rebus. Sedap tu. Cari mi rebus. Sedap tu. Tulang. Sedap tu. Yang tulang, yang saya jumpa yang lebih sedap dari tulang laut tu. Kat mana, Coach? Dekat mana, Coach? stesen kereta api apa? Stesen kereta api bukan JB punya center, sebelum JB center. Ada satu lagi. Kempas. Oh, Kempas. Oh, dalam tu. Ke dalam lagi lah. Dekat Kempas ada satu pasar apa ni? Pasar borong. Ada kat situ best. Dia cakap dengan husband. Husband saya suka tu. iPhone siapa ni iPhone ni? Terengganu coach apa? Celup tepung. Terengganu saya ada beberapa lah. Terengganu tengok kalau kat Dungun makan apa dulu. Kemaman apa? Kuala Terengganu apa? Patin, Pahang, patin tempoyak. Ya, betul. Ipoh, laksa sarang. Maggi Blood kat Kelantan. Okey, Pesembo. Pesembo. Nice. That's right. So nampak tak? Setiap negeri kita ada satu benda, ada satu perkara yang istimewanya. Betul tak Puan Nik? Saya katakan kalau Puan Nik pergi Terengganu tak makan nasi dagang Terengganu, cakap apa? Alamak, rugilah kan? Bagus. Kalau pergi Temeloh tak merasai patin tempoyak, balik tak best lah rasa. Betul tak? Jadi sekarang ni
kita berada, tarik nafas semua. Kita berada dalam satu negeri. Namanya negeri apa? Negeri dunia. Negeri dunia. Dan kita akan pergi ke negeri akhirat. Right? Semua tahu kan? Jadi, sewaktu berada di negeri dunia ini, janganlah kita terlepas dari satu perkara ini. Janganlah kita terlepas dari suatu perkara ini. Umpamanya kita pergi mall, terlepas makan. Masalah ke? Makan apa kat mall? Asam pedas. Ataupun kita pergi ke Temeloh. You miss apa ni, tak ada, tak merasai tempoyak dia. Patin tempoyak. Patin sungai tempoyak lagi. Right, tu nak mudah faham lah. Kira-kiranya lah, kita sewaktu duduk atas dunia ni, if there is one thing that we must not miss while we are still alive, what is it? What is it? Kalau miss benda tu, teramat malang lah ceritanya. Apa dia? Syeda kata pengampunan Allah, taubat. Okey, dekat hampir-hampir dah tu. Ponik kata, duduk atas dunia je. Mekah. Okey. So, Nureha kata, menunaikan ibadah. Maziah kata, makrifatullah. Azazah. Sementara hidup ni, pastikan dapat menikmati benda tu. Kalau tak dapat benda tu, malanglah sangat hidupnya. Umpama Azhar pergi ke satu tempat, famous sangat benda tu, tapi kita tak dapat benda tu, mengenal Allah. Okey. Cantik semuanya. So, izinkan saya nambah daripada ni. Sebenarnya adalah pesannya daripada satu orang alim, ulama besar. Satu ulama besar. Dia kata apa? Kejap ya. Kat mana dah tadi? Tanda elok-elok je bendanya. Kak ini? Oh, Kak ini. Kak ini mana Kak ini? Kalau Kak ini apa jawapannya? Cerita Makrifatullah ceritanya. Yang mudah je. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya pada malam ini memulakan dengan satu kata-kata nasihat daripada Imam Ibnu Athaillah. Dia kata apa? Awas, iyaka an takhruja min hadhihi dari wa ma dukta halawatal hubbihi. Hendaklah kamu merasa takut bahawa kamu keluar daripada negeri dunia ini. Ya, sekali lagi, awas dimulakan. Awas maksudnya be aware, be careful. Awas, hati-hati. Something very important. Hendaklah kamu merasa takut bahawa kamu keluar daripada negeri dunia ini walhal kamu belum pernah merasai kemanisan cinta kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Waduh. Siapa pertama kali dengar nasihat ini? Ya, jadi peganglah betul-betul nasihat ini. Sentiasa ingat hari-hari pesan pada diri bagaimana pesannya si alim tadi. Pesanan yang sangat-sangat powerful. Apa dia kata? Hendaklah kamu merasa takut bahawa kamu keluar daripada negeri dunia ini wahai kamu belum pernah merasai kemanisan cinta kepadanya. Kepadanya apa? Kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila sebut cinta-cinta ini makam yang tertinggi, makam yang paling tinggi.
Dia bermula dengan makam ilmu, makam taubat, adalah level-level dia. Jadi kalau kita tak faham struktur ini, maka hidup kita telah disia-siakan. Mensia-sialah hidup kita. Baik, sambung. Kemanisan cinta kepadanya Allah Subhanahu Wa Taala bukan terletak pada segala makanan dan minuman, kerana bahawasanya kemanisan mencintai makanan dan minuman itu turut menyertai kamu oleh orang kafir dan binatang. Jadi biasa kita makan, betul tak? Tadi kita bicara Kak Muar nak makan apa, Johor nak makan apa, Perak nak makan apa, apa semua ni. Sama aja, sama ada kita orang Islam, orang Melayu, orang Cina ke, India ke, apa ke. Semua puji masakan Malaysia yang variety ni. Yang delicious katanya. Kita tengok TV kan. Apa tu? Ada turis datang. Oh, kat Malaysia ni macam-macam ada makanan. Jadi kalaulah ceritanya mengenai makanan hidup ini, tak ada bezalah daripada orang-orang kafir. Apalagi dia letak perbandingan dengan binatang. Allahu Akbar. Tak ada beza dia kata. Oleh itu jangan jadi begitu. Malahan hendaklah kamu turut menyertai para malaikat dalam mengamati kemanisan berzikir dan jamak terhadap Allah Ta'ala. Itu dia. Takutilah terhadap nasib roh kamu di akhirat kelak, kerana bahawasanya segala roh yang berada di alam barzah itu tidak mampu menanggung beban percikan dosa dan seksa akibat daripada menurut hawa nafsu. Allah Akbar. Ini sebagai foundation kepada kenapa kita berada pada setiap ini. Nampak dia punya visionnya apa dia. Aimnya nak ke mana. Dia punya apa visionnya apa dia. Alright? Boleh nampak visionnya. So, kalau kita nampak dekat situ, jadi datang mudah-mudahan ada motivasi, ada purpose yang kuat, ada strong reason apa semua. Itu memberi kita satu ikatan untuk terus ada disiplin nak dapatkan hal tersebut. Manis-manis tadi datang daripada mana? Daripada kenal. Kan? Jadi kita sewaktu sekolah menengah dulu, boleh jadi saya rasa semua orang merasai Allah Ta'ala bagi rasa apa dia? Alam percintaan. Alam percintaan. Betul tak Puan ni? Tak. Semua saya rasa yang laki-laki dia panggil crush dengan perempuan. Yang perempuan pun sama dengan laki-laki. Sehingga kan apa yang berlaku? Dia ada rasa yang berbeza lain dari kebiasaannya. Kerana kehadiran cinta tadi. Allah Ta'ala bagi semua merasa benda tu untuk kita dapat mengambil pengajaran, mengambil iktibar, itu sesama makhluk. Apa dia? Sesama makhluk. Kita sayang, kita cinta ibu, ayah kita, adik-beradik kita. Kita rapat dengan ahli kawan-kawan kita, kan? Tapi kawan-kawan ini ada batasnya, ada dia punya gelombang dia. Kalau dengan ibu, dengan ayah, lain kasih sayangnya, kan? Sebab semuanya secara jujur dan ikhlas. Baik ke, buruk ke, busuk ke mak kita tu, ayah kita tu, rupanya buruk, tapi sayangnya tetap sayang. Seorang ibu, anaknya walaupun cacat, sayangnya tak ada belah bagi, tak ada beza. Malahan, kalau ada anak yang kurang upaya, anak itulah lebih disayangi daripada anak yang lain. Betul kan? Jadi ini cerita mengenai antara sesama makhluk punya satu sifat. Sifat apa? Sifat sayang. Sayang merupakan pembukaan permulaan kepada datang kepada cinta. Kan? Jadi kalau kita ingat zaman kita di sekolah rendah menengah dulu, cek sikit lah. Umur berapa? First love. Masuk dalam chat. Sama-sama sharing. Experience first love. Mula ada chat dengan belah sana tu. Sabrina 18. Thank you, jujur.
First crush sejak baby kot. Oi, wah. My late father. Siti tengok dia. Okey. Oh, dengan gender, another gender lah, another gender. Ya, dengan mak ayah tak lain lah. Syasha ni siapa Syasha ni? 18, Jihan 12. Wow, sekolah rendah. Ya, iya. Nazatul 15. Yes, umur remaja. Kan? Azhar, Syamimah. Oh, yang baru Maziah 18. Oh, Kindi. Ya, that's right. Ini bukan malu tahu ceritanya. Ini adalah satu pengalaman yang Allah Ta'ala bagi kita rasa untuk ambil iktibar. Ramai, mungkin tak ramai. Mungkin you pun tak pernah tahu benda ni sebenarnya itu tujuannya. Tujuannya apa? Nak bagi kita rasa inilah yang dikatakan bila dilamun cinta tu. Jadi arif billah, poinnya saya nak cerita tu manis ibadah tu kerana terdiri daripada golongan arif billah. Dan arif billah azad 24. Oh, ini dah besar ni. Waktu di sekolah menengah tak ada ke? Waktu sekolah menengah tak? Azhar? Kami tahu coach. Kalau cerita tu dia pernah cerita kat kami semua. Kita berempat tak sampai. Okey. Right. Baik, yang nak ceritanya mengenai apa tu? Mengenai cinta tu kan, yang manisnya cinta kepada Allah Taala. Cintanya kepada Allah Taala itu berlaku bukan di zaman kita muda, berlaku di zaman kita apa? Di zaman dah mature, alam dewasa, yang bermula dengan proses kenal Allah. Proses kenal Allah. Jadi bila ambil iktibar daripada kita zaman mula-mula jatuh cinta. Apa yang berlaku, kita kenal dia. Nak kenal lah, asal ada rasa nak kenal. Betul tak, Poni? Rasa nak kenal, kemudian selalu adanya apa? Communication. Sering berkomunikasi. Daripada sering berkomunikasi, apa yang kita buat? Kita tanya dia tanya kita, kita tanya dia tanya kita kan? Maka makin kenal. Bila makin kenal, apa berlaku? Ada rasa sayang. Sehingga kan apa yang kita buat? Kita komit masa. Komit masa. Betul kan? Ada kita komit masa. Apa dia? Hal-hal lain dah tak penting. Yang penting, masa dengan dia. Jadi inilah sebenarnya, perhatikan, disebutnya dating. Waktu kita solat itu, sebenarnya Allah Ta'ala panggil kita dating. Balik pada cerita tadi. Solat itu kalau kita boleh bayangkan dengan sebuah kefahaman, Allah Ta'ala panggil waktu dating. Istimewa tak tu? Kalau kita nampak begitu, teramat istimewa. Tapi kita dapat macam mana? Sebuah keterpaksaan. Masuk solat dengan rejection. Dengan terpaksa. Dengan sebuah kebencian mungkin. Sebab kita tak kenal dia. Bayangkan waktu kita dating, we look forward for time to a date, betul tak? Kalau janji, pukul berapa? Pukul 10 ke, kat mana-mana, pukul 9 dah siap. Right not? Kalau janji dekat town, dekat kedai mana-mana, kedai makan mana-mana, pukul 11 ke, pukul 12 ke, kan? Pukul 10 dah siap, pakai baju yang special. Dan bila pergi, make sure perginya awal. Sebab apa? Look forward for that moment. Dan bila berada di situ pun, apa dia? Tak mau pisah
nak duduknya lama sehinggalah terpaksa berpisah. Dan saya ceritakan satu pengalaman yang saya dapat daripada brother Haris. Pernah saya cerita dekat sini. Ada satu, saya dulu belajar kat Christchurch, dekat New Zealand. Jadi ada satu orang New Zealand, Caucasian masalah, brother Haris nama dia. Jadi brother Haris datang tanya saya, macam mana, saya heran. Dia kata, awak orang Melayu, orang Malaysia ni yang lahirnya Islam, dah lama Islam, solat you all boleh datang, solat keluar pergi. Dia kata saya tak boleh macam tu. Sebelum solat dia kata saya kena duduk dulu, dia kata. Lepas tu solat, lepas solat saya berat nak meninggalkan tempat solat. Allahu Akbar. Nak tahu kisah dia macam mana? Nah, saya ceritakan kisah dia yang pernah saya cerita dalam MBC dulu, awal-awal dulu. Okay, Brother Haris, rakyat New Zealand. Jadi New Zealand ini rata-rata asalnya datang dari England, untuk nenek moyang dia. Orang yang macam mana? Orang yang reject dengan church. England kan very strong church. Semuanya dengan church. Jadi ada golongan rakyat England yang tak suka, yang rebel dengan church, maka mereka berpindah mencari tempat baru. Jumpalah Afrika, jumpalah rata-rata ni, termasuklah jumpa New Zealand. Duduklah di New Zealand mereka dengan kalau boleh tak ada agama lah. Asal-asalnya tu nenek dia tu reject the church. Cuma pergi church atas dasar untuk tradisi. Wedding lah, apa semua tu je. Other than that, tak ada. Macam setengah orang kita ni lah. Raya haji, musim raya pergi masjid. Lain pada tu tak ada kat masjid. Dah nak jadi macam tu. So apa yang berlaku? Dia tolak Christianity. Sebab pada dia kata Kristian ni tak logik. Ada tiga God, kan? Tiga Tuhannya, apa? The Mother Goddess, the God, dan Father, apa semua tu. Dia tolak. Dan dia mengamalkan apa dia? Atheist. Tak percaya Tuhan. Atheist. Right? Dia punya keyakinan adalah atheist. Maksudnya tak ada Tuhan. Tuhan tak ada. Yang ada apa? Cerita mengenai sains sahaja. Sains. Dan rakyat New Zealand ini, dia kerajaan support tau. Kalau tak ada duit, kerajaan bagi duit setiap minggu. Budak Melayu pun sama. Ya, budak Melayu pun yang belajar sana, bila habis exam universiti akhir tahun, register kerja, duduk seminggu tak ada kerja, minggu depan masuk duit untuk belanja seminggu. Tak dapat kerja lagi, minggu depan lagi masuk duit lagi. Besok jalan, duit kerajaan pun dapat. Dia orang duk apa? Duk main truk. Allahu Akbar. Buang masa betul. Saya pun heran. Saya kerja 2-3. Cuti sekolah je. Pagi kerja ni, malam kerja ni. Ada kerja, banyak kerja. Memang sebab kita orang susah kan. Lepas tu, saya buat balik 20,000. Kerja sambil part timer, buat balik duit 20,000. Sebab saya tahu ayah saya tak mampu sebab ada adik ramai. Jadi kita balik, ada kita menyedah sendiri jaga. So apa yang berlaku? Brother Haris suka belayar. Jadi orang belayar ni, asam garam dia adalah ribut di laut. Kan? Ribut di laut pada dia beres, tak ada apa. Until one fine day, ribut yang teramat kuat, waktu itu dia rasa takut. Takut yang amat sehinggakan dia kata, I will die. Sebab dia tu belayar seorang. I will die. Dia menemu saat kematian waktu itu. Dan waktu itulah dia cakap apa? There's only one power yang boleh tenteramkan ribut taufan yang sedang melanda. Dan dia pun mengaku waktu itu, dia kata, I know that is you. Dan kalau kau dengar, dia kata, aku tahu kau dengar, berhentilah ribut ini. Dia cakap tak lama, very shortly after that,
it becomes very calm, dia kata. Daripada ribut apa semua tu diam terus. Daripada dia kata his prayer has been answered, dan dia pun bersumpah, dia kata I will search you, I will search for you. Cepat-cepat dia balik ke pantai, sampai di pantai dia buat monumen untuk dia sembah. Dia kata I don't know how to thank God, to thank you again God, tapi inilah cara saya untuk nak menyatakan terima kasih, to say my prayer to you, to say thank you kerana menyelamatkan dia daripada menemui sebuah kematian di lautan. Dan Masya Allah, bila saya baca Quran, ada jumpa Allah Ta'ala sebut bagaimana cerita Allah menyelamatkan orang di lautan. Allah Akbar. Ada dalam Quran rupanya cerita tu. Ada disebut dalam Quran. Bukan cerita mengenai Brother Haris. Jadi apa yang dilalui Brother Haris itu ada disebutkan. So Brother Haris mula mencari Tuhan. Waktu itu bukan Brother Haris lah, bukan orang Islam lagi. Dia belum Islam. Dia pergi India. Biasalah Hinduism kan. Dia tengok India, orang New Zealand ada disiplin, bersih semua. Pergi India keadaan kotor apa semua, dia kata, agama apa macam ni? Dia tak boleh terima. Dia pergi tengok Buddha, macam ni pula. Tu semua ni, lalas dia balik semula New Zealand. Sampai kat New Zealand balik, dia tengok dekat library bahagian religion. Adalah pamphlet kita, Islamic Center, dan dia pun pergilah ke Islamic Center yang Hyde Park tu, yang ada masjid nembak-nembak dulu kan, ada tak satu ketika dulu yang menembak kat masjid, ingat tak? Wani? Ada satu kisah. Waktu masjid tu siap 2 tahun, tahun kedua ke tahun ketiga, itulah saya dekat sana. Kami yang mengimarahkan masjid, waktu itulah saya jumpa Brother Haris, yang dia tanya kita, saya heran macam mana awak boleh datang solat angkat takbir, lepas solat, lepas salam boleh keluar pergi. Dan kita perhatikan dia akan datangnya duduk dulu di atas sejadah 15 minit, 20 minit, duduk diam dulu. Kemudian solat, lepas solat dia akan duduk lagi kat situ. Hatinya begitu terikat. Jadi kisahnya, bila dia pergi ke Islamic Center, jumpa dengan Brother Nuri, Sheikh Nuri dari Libya yang kerja di New Zealand. Sheikh Nuri orang yang ada ilmu pengetahuan, Islamkan dia, ajar dia semua. Jadi orang yang Allah Ta'ala pilih, maka di situlah bagaimana hatinya terikat. Special. Kalau nak kira kan, environment dia non-Islamik kan. Tapi bila Allah Ta'ala pilih, inilah dia. Kita, macam mana kita? Kita ni Islam baka. Jadi bila Islam baka, lain pula kisah dia. Kita kena bermula dari bawah, kena ada kesadaran, kena ada usaha untuk dapatkan itu. Jadi dia dibuka dulu, kemudian dia cari ilmu. Kita ini, kita cari ilmu, usahakan, mudah-mudahan dapat kemanisan itu. Dia ada 2 golongan lah. Satu golongan yang Allah Ta'ala buka jalan terus, tapi tak ada ilmu lagi. Maka dia pun belajar perlahan, tapi dah dapat kemanisannya dulu. Kita ni, yang dah berada di sini, kebanyakan kita oleh kerana Islamnya ibu ayah persekitarannya, maka Islamlah kita. Maka kena ada sebuah kesadaran untuk menambah baik, terus mencari ilmu supaya mudah-mudahan nanti dapat merasai itu sebagaimana yang dipesan oleh Syekh tadi. Boleh follow ke so far? Dah 10 lebih ni. Alright. Boleh sambung tak, Zah? Nurul kata boleh. Right. Maka
Bila kita ada kelas setiap hari Sabtu malam ini, mudah-mudahan kita faham bahawa yang kita sedang carinya adalah nak cari apa? Nak cari redha Allah. Kan? Mencari redha Allah. Big picture lah hujungnya nak cari redha Allah. Mana datang redha Allah ni? Redha Allah datang ni bila kita dapat merasai nikmat beribadah. Nak merasai nikmat ibadah tu mana nak dapat pula? Kena ada disiplin, kena ada muhasabah, kena ada kerajinan. Dan semua itu bermula dengan ada ilmu. Ada ilmu. Maka datanglah yang Islam mewajibkan ilmu fardu ain. So step one untuk kita Islam baka settlekan fardu ain. Tu dia. Settlekan fardu ain. Now, kita biasa dengan cerita ataupun level tadika. Kita biasa dengan level sekolah rendah. Kita juga biasa level sekolah menengah dan level post sekolah ataupun tertiary education. Betul kan? Nah, begitu juga dalam bab solat contohnya. Jadi ilmu-ilmu itu ada kategorinya. Ini kategori tadika, ini kategori sekolah rendah, ini kategori sekolah menengah, ini kategori sekolah tinggi ataupun kat universiti. Apakah ini terkait dengan ilmu, dengan umur? Kita kat Malaysia nasib baiklah dikaitkan dengan umur. Umur sekian pergi tadika, umur sekian pergi sekolah menengah. Sebab apa? Ada satu polisi dibuatnya diwajibkan pergi ke sekolah. Dulu sebelum adanya seperti itu, mungkin you pernah dengar lah, Azhar kan? Tok nenek kita dulu umur dah tua baru masuk sekolah macam cerita P. Ramlee tu. Ya. Cikgu lebih muda pada murid-murid. Murid-murid tua. Betul tu cerita tu. P. Ramlee duduk mengajar apa? Apa nama dia? Ponik? Cikgu apa? Duduk mengajar 3 orang tu. Orang dewasa tu. Ya, Cikgu Ros. Cikgu Ros ke? Cikgu Ros. Cikgu. Ya ke? Pendekar Bujang Lapuk. Betul tak? Ya. Pendekar Bujang Lapuk. Pendekar Bujang Lapuk kan? Pendekar Bujang Lapuk. Dulu pendekar. Dia macam itulah dulu dari sekolah ni. Benda yang sama sebenarnya teman-teman sekalian, saya nak cerita dalam bab fardu ain. Bab fardu ain sama. Lah ni. Walaupun umurnya dah tua bangka, tapi ilmu fardu ain masih lagi pada level tadika. Betul tak saya cakap? Kau nak tahu cek simple je Azhar. Kita cek diri kita macam mana. Angkat takbir kan. Apa yang di mana rukunnya, di mana sunatnya, di mana apa semua ni. Bagi salam. Perbuatan bagi salam sebut dengan ni apa sunatnya apa, rukunnya apa, ni apa. Boleh tak kita pecah-pecah tu? Kalau boleh cerita semua satu, selesailah sekolahnya. Tapi kalau tak tahu, salam-salam je lah. Rokok-rokok je lah. Angkat takbir, Allahu Akbar. Perbuatan dengan sebut yang mana satu rukun, yang mana satu sunat. Sunat apa? Sunat hayah ke? Sunat ab'ad ke? Sunat apa tu? Rukun, sunat hayah, sunat ab'ad. Jadi kalau bab solat contohnya, kita tak boleh nak pecahkan. Ini rukun, ini ab'ad, ini hayah. Maka masih lagi kita seperti di tadika walaupun umur dah tua bangka. Itu dalam bab solat. Kalau dalam bab ilmu tauhid pun sama. Tak boleh nak cerita kam muntasil, kam munfasil kan. Banyaklah elemen-elemen yang perlu tahu dalam bab tauhid, kita masih lagi tak tahu, umpamanya orang buta huruf. Jadi cerita P. Ramlee, ingat balik situ. Boleh follow ke sofa ni? Jadi baguslah kita semua ni
dah berada di sini dengan tujuan sana, maka untuk kita nak tengok bagaimana keadaan kita. So, kita masuk satu yang dipanggil makrifat tadi. Makrifat kan satu kata ataupun kalimah yang sangat penting untuk kita tahu. Makrifat itu datang dari kata arif. Apa maksud arif? Arif dalam bahasa Arab. Yang Melayunya kata apa? Tahu. Kenal. Arif. Sebab tu hakim dipanggil yang arif. Yang tahu mengenai undang-undang. Maka kita panggil yang arif. Dan satu golongan insan manusia yang sangat istimewa dipanggil golongan arif billah. Masuk dalam chat. Arif billah. Masuk dalam chat. Arif billah. Arif billah. Right? Baik, siapa pertama kali tahu perkataan arif billah? Masuk satu. Siapa belum pernah dengar sebelum ini? Masuk kosong. Kalau siapa yang dah expert apa itu arif billah, masuk nombor 5 ke, 7 ke, 10 ke. Kalau dah expert apa benda itu. At least kita tahu nama lah. Tahu nama satu golongan arif billah. Apa maksud arif billah? Orang yang kenal Allah. Yang betul-betul kenal. Betul-betul kenal. Yang macam cerita apa tu tadi? Yang bercinta tadi tu. Saling kenal mengenal. Bila saling kenal mengenal, maka saling caring each other, maka apa berlaku? Ada rasa cintanya. Ya, ada rasa cintanya. Itu sesama makhluk. Tak kenal maka tak cinta. That's right. Jadi tadi pesan daripada Ibnu Athaillah kata apa? Jangan meninggalkan negeri ini selagi belum merasa manisnya cintanya Allah. Betul kan? Jadi kita pernah merasai nikmat bercinta sesama makhluk bila zaman remaja. Dan ini berlaku kepada semua. Tak ada seorang pun melalui zaman remaja tak merasai nikmat ataupun episod bercinta tadi. Tujuan apa sebenarnya? Tujuannya untuk kita ambil faham satu iktibar ini keadaannya. Bagaimana suatu dalam keadaan cinta tadi, dia ada keadaan yang berbeza dari keadaan belum dalam dunia bercinta. Dan lama-lama benda tu dia faded. Habis, tak ada. Kita pun sibuk dengan kerja harian kita. Betul tak, Pak Ni? Sibuklah kerja harian kita, lupa sebenarnya yang perlu dicari adalah cintanya Allah. Yang nak dicarinya cintanya Allah. So, elemen dalam nak mengejar cintanya Allah, ada satu dipanggil memahami kalimah makrifat. Memahami kalimah makrifat. So, dalam kitab ini dia tanya, apakah yang dimasukkan dengan makrifat? Apakah yang dimasukkan dengan makrifat? Ini basic ABC dekat tadika. Basic ABC tadika. Apa erti makrifat? Boleh masuk dalam chat. Apa definisi makrifat? Definisi makrifat yang disusun atur dalam kitab Tauhid. Syu kata makrifat tu kenal. Syida kata mengenal Allah. Dan dia mengenal Allah jihan. Nuriha kata mengenal Allah dengan mendalam. Okey, Pak Ni kenal dengan 3 elemen. Wah, 3 elemen tu apa, Pak Ni? Coach, ni coach, apa tu itikat yang jazam, lepas tu berbetulan yang had dalil, tu. Saya tak habis saya tu. Kau dah tahu, kau dah ajar dulu. Right. Okey, ayat Arab dia i'tiqadun jazimun. I'tiqadun
jazimun muwafiqun lil haq an dalil. Boleh follow? I'tiqadun jazimun muwafiqun lil haq an dalil. Tu kata Arabnya. Kata Melayunya apa? Simpulan yang putus, yakni pegangan yang teguh ataupun keyakinan yang padu, yang mantap dan padu, yang bertepatan dengan yang hak, yakni ahli sunnah wal jamaah, dengan dalil. An dalil maksudnya dengan ada dalil. Gitu Pak Ni. Bagus Pak Ni. Terima kasih. Jadi definisi kena mantap dulu. Definisi pada peringkat yang asas dulu. So, elemen yang pertama apa dia? Keyakinan yang mantap. Yakin mantap yang macam mana? Yang bertepatan dengan yang hak. Muafiqun lil haq. Muafiqun ni menurut endorsement a body, established body. Dan kena ada dalil. An dalil. Itu definisi asas kepada makrifat. Boleh? Now, sama-sama kita masuk dan cek dulu, tengok. Siapa baru tahu ini definisi makrifat? Siapa dah pernah tahu ini definisi makrifat? Right? Jadi at least kita dah tahu dah ini definisi makrifatnya hari ini. Alhamdulillah. Bayangkan sebelum ini kita dengar je orang dia sebut makrifat. Perkataan makrifat biasa dengar kan. Tapi definisinya apa benda? Makrifat lah. Jadi akhirnya apa berlaku? Dia kata ada orang sebut mengaji ilmu makrifat. Mana ada ngaji ilmu makrifat? Tak ada. Ilmu makrifat tak ada. Makrifat itu merujuk kepada tahap kenal Allahnya. Yang adanya cara ataupun apakah yang dituntut untuk dapat makrifat. Bermula dengan satu keyakinan. So apa yang kita cari? Yang kita cari adalah keyakinan. Bukan cari zat Allah. Yang kita cari adalah keyakinan ketuhanan. Boleh follow? So satu soalan. Allah ada di mana kalau macam tu? Nak cari ni, Allah ada dekat mana? Nak cari apa tu asam laksa? Asam pedas di Melaka. Nak cari laksa Teluk Kecai, kena pergi ke Teluk Kecai. Betul tak Zah? Nak cari mi rebus yang best, Syida kat mana? Dekat Kempas. Kompas. Itu. Tapi nak cari Tuhan ada dekat mana? Tuhan ada dekat mana? Allah ada dalam keyakinan. Pernah dengar kan dulu kan? Bukan Allah berada di langit. Allah ada di dalam keyakinan. So yang dicarinya keyakinan. Bila dah yakin, apa akan berlaku? Apa harus berlaku? Apa yang mesti berlaku bila ada keyakinan? Itu dia. Okey, huraian sikit lagi. Apakah erti makrifat ataupun mengenal Allah? Ia bererti, ambil iktibar daripada kitab, mengenal dengan sebenar-benar tentang zat Allah Ta'ala yang wajibal wujud. 2, sebahagian sifat kemalatnya. 3, nama-namanya, yakni asma'. Dan yang keempat, perbuatannya, af'alnya. Boleh follow? Maksud adalah i'tiqadun jazimun muwafiqun lil haqqi an dalil. Itu maksud. Pengertian
mengenal dengan sebenar-benarnya 4 perkara. Zat Allah Ta'ala yang wajib al-wujud, 1. Yang kedua, sebahagian sifat kamalatnya, sebab sifat kamalat ni banyak yang nak ditahu, yang nak dikenal, nak dipelajari, sebahagian sifat kamalatnya yang terdiri daripada sifat jalal dan jamal. Jalal dan jamal sama dengan kamal. Zat Allah Ta'ala itu dengan bersifat kamalat. Kemudian setiap zat yang ada sifat, maka ada namanya. Dan bila ada zat, ada sifat, maka ada perbuatannya. Yang kita nampak, yang kita rasai, yang kita lalui adalah perbuatan. Perbuatan. Bila ada perbuatan, terbit daripada sifat. Sifat pastinya tak bercerai tanggal dengan zat. Dan bila ada perbuatan, ada sifat, ada zat, mestilah ada namanya. Maka di situlah datang cerita mengenai tauhidul zat, tauhidul asma, tauhidul sifat, tauhidul af'al. Right. Allah Ta'ala, mengenal Allah Ta'ala tadi, sebut dalam kitab ni, mengenal Allah Ta'ala bukanlah mengenal kunhu zatnya, iaitu ain zat atau rupa bentuk zat, kerana ia tidak dapat diketahui. Sebab apa? Sebab zat Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk yang ada jirim jisim. Zat Allah Ta'ala tidak berjirim berjisim. Bila tidak berjirim berjisim, nak cari kat mana? Sampai mati tak ada, tak jumpa. Sebab zatnya tidak berjirim, tidak berjisim. Angin, kita boleh rasa je. Boleh nampak tak zat ataupun jirimnya angin. Tapi boleh detected dengan alat lah, apa benda semua. Kan? Sebab tu kalau kita tengok weather forecast dekat TV, dia keluar arrow semua kan, arrow pergerakan angin. Dan kita nak tahu angin bergerak arah mana, kita letak bendera. Oh, bergerak dari sana ke sana, sini ke sini. Itu angin yang kita tak nampak, yang kita ni, tapi boleh merasakannya. Adapun zat Allah Ta'ala bukan macam tu. Kan? So, macam mana nak cari? Tak boleh cari zatnya. Jangan dicari zat Allah Ta'ala. Sampai mati tak akan jumpa. Dan dicarinya apa? Nak kenal dia tu melalui hal yang lain. Yang 3. Iaitu mengenai sifat-sifatnya. Mengenai perbuatannya. Dan of course, daripada perbuatan dan sifat, adanya nama. Ada nama khusus untuk sifat. Jadi Asma'ul Husna yang 99 menceritakan kepada satu sahaja, satu khusus, iaitu nama Allah. Allah itu nama ismu zat, khusus nama zat Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala. Dan nama yang lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, Al-Ghafur, Ar-Apa, semua ni menjelaskan sifatnya Allah. Boleh? Dan menjelaskan perbuatannya Allah. Majoriti sifat dan perbuatannya Allah. Now, sekali lagi, oleh itu, zat Allah Ta'ala hanya dikenali melalui sifat zatnya. Contohnya Allah dikenali dengan zat yang wajibal wujud, kerana sifat wujud yang ada padanya. Semalah juga Allah adalah zat yang qadim, kerana sifat qadim yang ada pada Allah Ta'ala. Begitulah seterusnya untuk sifat-sifat yang lain. Baik, sambung sikit lagi boleh ke? Ada tenaga lagi?
Masih lagi ada energinya. 3 ciri makrifatullah. Apakah ciri-ciri mengenal Allah? Jika terkumpul 3 ciri itu, barulah seseorang itu dikatakan telah mengenal Allah. Aha. Apakah ciri dia? Seperti yang Puan Nik sebut tadilah. I'tiqad yang teguh, yang mantap, ataupun keyakinan yang padu. Yang kedua, bertepatan dengan yang benar. Dan yang ketiganya, dengan ada dalil. Jadi tugasan yang kita buat, group ni buat tugasan tak? Buat tugasan kan? Buat tugasan tak? Baca Quran, tengok nama-nama Allah. Kan? Coach ada. Ya. Ada hari tu surah apa ayat Yusuf kan yang coach bagi yang Okey. lepas. So, siapa dah buat? Masuk dalam chat. Siapa dah buat tugasan surah Yusuf mencari nama-nama Allah dalam surah Yusuf? Ada berapa nama-nama Allah yang ditemui dalam surah Yusuf? Boleh masuk? Ada berapa namanya? Semua dah. Guna sheet tu kan? Ya. Apa pengalaman Maziah buat benda tu? Alhamdulillah. Coach, bila saya tengok surah Yusuf tu, saya susun-susun tu, saya baru sedar rasanya, oh ya Allah, dalam setiap ada 3 ayat tu, selalu 3 ayat ada disebut dengan nama-nama Allah. Dia macam tu je kan. Lepas tu, setiap dalam tu ada pengulangan-pengulangan dan setiap nama-nama Allah tu ada pengulangan nama Allah tu dalam setiap. Tapi best lah bila buat macam tu macam, oh baru sedar rupanya. Kalau tak sebelum ni tak sedar. Ini satu penyakit Islam Melayu baka lah juga. Jadi kita menerima definisi baca Quran tu, baca kalimah Arab sahaja. Dengan cara tajwid yang betul dan ditambah lagi dengan ada tarannum. Jadi kita pun duduk pulun lah kat situ. Nampak dah kita punya Quran utilization very small. Sedangkan Al-Quran adalah kalamullah. Jadi projek tugasan mencari nama Allah itu bertepatan dengan cerita mengenai makrifat. Dapat dalil dalam Quran tu ada. So semua kena buat. Dah buat dah surah Yusuf? So kalau dah selesai surah Yusuf, kita move kepada surah Fatir. Surah Fatir. Surah Fatir, cari juga nama-nama Allah menggunakan sheet yang ESQ punya tu. Setiap kali jumpa, tulis nombor ayatnya di sebelah nama Asmaul Husna. Sheet tu, guna sheet tu. Nanti kita akan nampak dalam surah Yusuf, nama mana yang paling banyak disebut. Bila masuk kepada surah Fatir, nama-nama Allah yang mana yang banyak diulang-ulangnya, disebutnya. Nanti akan nampak trendnya. Lain surah, lain nama yang disebut. Sesuai dengan mesej yang nak disampaikan dalam surah tersebut. So, tugasan kena buat. Kena buat. Pasal apa? Kalau sekadar duduk dengar, tak buat tugasan, kan? Limited. Tapi bila kita ada tugasan yang kita buat, walaupun kita tak ada kelas bersama, tetapi kelas bukan seolah-olah, proses mencari ilmu tadi tetap berjalan terus. Boleh ya? So satu surah boleh tambah lagi. Surah Yusuf dah ada, surah Fatir. Boleh. Jadi selain daripada kita baca makna dia, sekarang ada missionnya mencari nama-nama Allah yang disebut. Nanti kita ada proses banyak lagi ke depan. Pastikan ini. So surah Yusuf semua dah selesai belum? Dah selesai ya? So kalau dah selesai,
apakah nama-nama Asmaul Husna yang ada dalam surah Yusuf? Buka nota balik. Paling banyak nama apa? Ya Alim. Betul, Ya Alim paling banyak. Siapa first time tahu benda ni? Okey. Bila Shu sadar benda ni, apa yang terlintas pada fikiran Shu? Banyak lagi tak tahu. Nah, khusus pada surah Yusuf tadi tu. Maksudnya bila Ah, dia tengok nama-nama Allah tu, bila cari tu, baru sedar, tak perasan ada nama Allah yang berulang. Inilah maksudnya tak baca je tapi tak perasan apa yang Allah nak bagi tahu dalam surah tu. jadi surah Yusuf cerita mengenai seorang raja. Jadi raja-raja tadi perlu ada apa? Ilmu. That's right. Raja yang dikatakan raja-raja itu apa dia? Pemimpin. Kan? Jadi bila pemimpin, kita semua adalah pemimpin. Kita semua ni adalah pemimpin. Yang memimpin diri kita, yang memimpin ahli keluarga kita, semua kan? Jadi kita nak pimpin diri kita, nak pimpin negeri kita, kena ada ilmu. Mana sumber ilmu? Al-Quran. Tu antara simbolik ataupun mesej besar yang kita patut tahu bila baca surah Yusuf. Selain daripada kisah ini merupakan qasasul haq. Apa maksud qasasul haq? Apa maksud qasasul haq? Syu? Tak tahu Coach. Kisah yang terbaik. Kisah yang terbaik. Jadi kisah Nabi Yusuf merupakan kisah yang terbaik. Siapa yang bagi tahu? Sang pengarang. The author. Pengarang tu sendiri yang bagi tahu ini kisah yang terbaik. Bila kisah yang terbaik, apa yang patut kita buat? Apa ni? Jadikan teladan, ambil tahu, belajar dari kisah tersebut. In other words, baca juga, baca juga, baca juga, baca juga. Kisah terbaik. Kisah mengenai seorang manusia, kan? Daripada zaman kecil dia, melalui zaman remaja dia, kemudian zaman aman dewasa dia, zaman pemerintahan dia, segala perjalanan hidup dia. Bukankah kita pun hidup macam tu? Melalui zaman remaja, tapi tak adalah kita sampai dijual. Kejihan kena jual kat mana? Macam dalam cerita cerita Pak P. Ramlee kena jual. Cerita apa Azhar yang kena jual? Alibaba apa? Alibaba kan? Alibaba punya lapuk tu. Alibaba penyalpuk juga kena jual. Yang kena jual. Oh, Tiga Abdul. Sorry. Ya, nampak tak? P. Ramlee orang ada ilmu. Banyak benda yang kita boleh ambil cerita dia. Kan? Dia ada ilmu. Jadi pentaskan. Jadi senang cerita dapat keluar kat sini. Ke Pok Nik tak tengok cerita Pok P. Ramlee dah? Tengok. Tengok lagi. Jadi kita tak sampai dijual. Kan?
Dan kita tak adalah sampai pada peringkat menjadi ketua memerintah seluruh negara kan. Akhirnya apa yang Nabi Yusuf minta dengan Allah Ta'ala di saat matinya, nak matinya di akhirnya dia minta apa? Apa yang Nabi Yusuf minta? Kata baca. Tak lekat. Akhirnya Nabi Yusuf minta apa? Syida? Tak tahu Mula- coach. Mula coach Dia minta mati sebagai orang yang soleh. Allah Akbar. Husnul khatimah. Kat mana? Dekat ujung. Kisah di hujungnya. Cuba cari tengok. Jadi Nabi Yusuf berada di kemuncak kepada seorang manusia. Apa dia? Kekayaan seluruh negara ada pada dia. Keputusan di tangan dia. Right? Kemudian dijumpakan kembali dengan ahli keluarga dia. Right? Ada kuasa, ada nama, ada kebaikan keluarga, kan? Tapi akhirnya dia minta apa? Matikan aku bersama orang-orang yang soleh. Jadi di situ pun kita boleh ambil pengajaran aim kepada nak jadi orang soleh. Nah, terkait di sini teman-teman, kita sebut dalam surah Al-Fatihah kita baca kan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kan? Siratal ladzi, jalan orang-orang yang engkau kurniakan nikmat. Pertanyaannya, siapakah orang-orang yang dikurniakan nikmat ini? Boleh masuk dalam chat. Siapakah orang-orang yang dikurniakan nikmat ini saat kita baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim? Siapakah mereka orang-orang yang dikurniakan nikmat ini? Kawan-kawan masuk dalam chat. Daniel? Lama tak dengar suara Daniel. Hilang mana Daniel? Are you still around? Sorry, coach. Siapakah pada pandangan Daniel, kefahaman Daniel, orang-orang yang dikurniakan nikmat tadi tu? Oh, maaf coach, saya tak berapa fokus tengah angkat barang. Tengah angkat barang. Okey. Syamimah? Syamimah. Azhar kata para sahabat. Syamimah? Hello? Maybe orang soleh. Oh, bagus dia. Maybe. Pok ni. Orang yang beriman. Jangan kata yang mendapat rahmat Allah. Syu. Mereka yang taat perintah Allah. Al-Maziah? Nabi, sahabat, para solehin. Okey, kesian kita duk baca je. Tapi tak tahu maknanya apa. Sebut dulu. Aduh, kesiannya saya kata. Macam mana ni? Siapa tahu sebut je dapat nikmat. Tapi tak tahu siapa. Macam mana nak dapat? Dalam Quran juga sebut yang dikatakan yang dapat nikmat itu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada salihin. Siapa dia pernah dengarkan ayat itu kan? Minan nabiyyin wasiddiqin syuhada salihin. Inilah 4 golongan yang mendapat nikmat syurga. Sekarang daripada 4 golongan ini, minan nabiyyin, para nabi-nabi. Ada nabi lagi tak? Dah tak ada nabi. Tapi mereka adalah golongan yang istimewa, dilantik khusus. Tak ada. So ada tak peluang kita jadi nabi? Nabi Azhar, Nabi Pok ni. Mengaku jadi nabi ni masuk lokap lawak.
Oh, siapa? Oh, sebab saya baca siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi saya orang yang dapat nikmat golongan nabiin. Tak ada cerita ni. Minan nabiin. Siddiqin, ini kalau betul-betul power khusus apa tu Saidina Abu Bakar, grup Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi seluruh dunia nak cari macam Saidina Abu Bakar, mungkin adalah yang mengikutnya. Kita boleh tak ada kat situ? Tak tahulah, masih muda lagi, Jihan masih muda, Ponik masih muda. Mungkin ada masa nak merebut jadi Siddiqin. Tapi ikut keadaan kita ni kak, dak gok cetong ni. Satu lagi, syuhada, golong yang berjuang sungguh-sungguh, kan? Para syuhada yang mati syahid semua tu. Yang ada apa dia? Satu ni, salihin. Jadi orang yang soleh. Jadi orang soleh. Jadi bila kita baca ihdinas siratal mustaqim, wahai Allah, tolonglah tunjuk untuk aku ni jalan yang benar, yang lurus dan benar. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka yang kau kurniakan nikmat. Siapa? Ilmunya kita ada. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada as-salihin. Jadi daripada 4 golongan tu pula, Nabi dah tak ada dah. Tak ada peluang di Nabi dah tutup. Rasulullah penutup segala anbiya. Dia dah ketuanya. Kan? Tapi mereka dengan khusus, kalau kita boleh mengikut jejak mereka, apa yang mereka ni buat, para nabi-nabi ni buat, kan? Betul-betul taat pada perintah Allah semua tu, maka terdiri daripada golongan ini. Syuhada, siddiqin ataupun salihin. Para nabi merupakan para siddiqin. Para nabi merupakan para syuhada yang berjuang membawa, kan? Dan para nabi juga adalah terdiri daripada golongan salihin. Tapi kita nak jadi nabi tak dapat dah. Tapi nak jadi yang 3 tadi boleh. Cuma yang peluang besar untuk kita salihin, orang soleh. Untuk syuhada, kita Malaysia aman damai. Waktu setengah orang dia nak berperang, dia pergi kat tempat ni. Itu tak pasti lagi macam mana. Boleh faham sekarang ya? 4 golongan yang Allah Ta'ala sebut mendapat nikmat syurga. Nabi Jin, Siddiqin, Syuhada, Salihin. Saya cerita dalam MBC dulu. Okey, dah pukul 11. Saya rasa dah lama dah kita. Kesian lah. Bukan kesian dah, cukup lah. Kita kena take a break. Saya 11 lebih-lebih saya masuk tidur lah. Masa tidur lah. Jadi boleh sama-sama kita berehat. Tapi sebelum kita berpisah, boleh kita share dulu apa yang kita dapat pada malam ini. Silakan masuk dalam chat. While it is still fresh, what do you get tonight? Shoot terus 4 golongan yang dapat nikmat syurga. Nabiyyin, Siddiqin, Syuhada, Salihin. Nanti jumpa ayat Quran itu. Nanti saya cari balik kat mana ayat ni. Ponik apa Ponik dapat malam ni? Saya satunya mengenai pasal time traveler negeri dunia ke negeri abadi, lepas tu masuk makrifat, ciri-ciri makrifat, lepas tu lagi cara-cara mencari keyakinan ketahanan. Lepas tu ialah tadi coach ada bagi homework surah Fatir, dan juga 4 golongan yang mendapat nikmat Allah, nikmat syurga. Okey, soleh. Ini kena tanya Kak Aini. Sebab grup Kak Aini dah dapat jawapan apa itu orang soleh. Kalau Kak Aini sudi nak cerita, silakan.
Kalau tidak nanti kita cerita ke depan. Ya, bagus Maziah tanya, apa maksud yang tepat soleh dan nak capai ke tak soleh macam mana? Maziah, malam ni dah pukul 11. Ya, kita ni dulu. Okey, Noreha, pengertian makrifat, keyakinan yang mantap, ketepatan yang benar, ada dalil. Jadi kita dah buat projek tu, tugasan itu untuk nak memantapkan dalil ya, kena buat semua. Sekarang kita proceed dengan surah Fatir. Syida, makrifat, kemanisan mengenal Allah, rukun solat, sunat, arif billah, maksud makrifat, cari Allah di mana, ciri-ciri makrifatullah. Azam, dapat kenal pasti tahap ilmu agama, dapat tahu arti makrifat. Jihan negeri dunia, jangan terlepas satu perkara. Belajar makrifat, mesej surah Yusuf, 4 golongan dapat nikmat syurga. Shu fokus 17 sebab nak selesai ilmu fardu ain. Ini level paling basic, selesai fardu ain. Sebab itu merupakan titik tangga pertama nak menuju ke vision, nak dapat kemanisan lah. Kan? Jadi orang yang dapat kemanisan beribadat itulah nikmat yang paling istimewa dia dapat. Jadi pesannya Imam Ibn Athaillah, janganlah meninggalkan negeri ini kalau belum dapat maknis tadi itu. Syamimah, kemanisan mengenal Allah, 4 golongan dapat nikmat syurga. Okay. Daniel Harith, makrifat bukan sekadar mengetahui bahawa Allah itu wujud. Makrifat sebenarnya keyakinan yang mantap, bertepatan dengan kebenaran dan berdalil. Bila ini basic basic sebelum pergi ini dipanggil makrifat ataupun i'tiqadi. Apabila ketiga ini terkumpul, adalah itu menjadi titik untuk menjadi arif billah yang mengenal Allah dengan ilmu dan hati dan amal. Wah, luar biasa. Maziah, dapat tahu maksud makrifat, arif billah. Dunia jangan terlepas merasai kemanisan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. So in the nutshell, nampaknya semua dapat. Zila, apa cerita malam ni Zila ni? Lupa. Namanya ada. Jawapan tak ada, chat tak ada keluar. Saya pun lupa nak tanya Zila. So Zila ada ke malam ni? Namanya ada? Biasa videonya ada. Malam ni tak keluar video dia. Halo Zila? Harapnya Zila follow Okey. So dah pukul 11:02. Mari kita tutup. Kita break, mudah-mudahan jumpa lagi minggu depan. Tutup dengan selawat, tasbih kafarah dan surah Al-Asri. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Seperti biasa kita share notes dalam grup WhatsApp ya. Okey. Sekian dulu, pemaaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan Asyura banyak. Assalamualaikum. Terima kasih Coach. Hari Sabtu ni hari orang buat syura. Masjid sana buat syura, sini buat syura. Coach. InsyaAllah.